Itu slipper. Ish, hairan. Boleh hilang macam tu je. Oi, cepatlah. Dah jumpa ke? Sabarlah. Tengah mencari lagi. Kita orang tak jumpa slipper nak baling. Itu bukan masalah kita orang. Memanglah bukan masalah korang. Aku yang ada masalah. Slipper yang hilang tu, slipper aku. Yelah. Kesian Upin. Jom cari sama-sama. Korang tahu tak? Kak Ros ada kawan dari Jepun. Seronok. Dapat macam-macam hadiah. Aku nak kawan dari negara orang putih. Pandai kau cakap orang putih. Of course. Hebat. Pandailah Mak Ya. Teman-teman. Alah, kau bukan faham. Mei, ayo kita main masak-masakan. Saya ada mainan masak-masakan yang baru. Susanti. Apa? Lain kali main. Mari sini. Kak Ros cakap, kita kena rajin tulis dan balas surat. Betul. Baru persahabatan kekal lama. Teman-teman ngomongin apa ini? Kita cakap pasal mau cari sahabat pena. Sahabat luar negara. Saya mau ngomong sesuatu. Aku tak kisah kawan mana pun. Aku nak ingatkan, tak lama lagi hari jadi aku. Harap kawan-kawan belikan hadiah. Tak malunya minta hadiah. Tak kisah, asalkan aku dapat hadiah. Kau hari tu tak bagi aku apa-apa. Jangan nak madu. Saya pulang dulu ya. Kita kena balik cepat. Nanti akan marah. Isu majlis hari jadi Fizi. Kita tak beli hadiah lagi. Tak apa. Kita beli je lah kat sini. Situ. Nak beli hadiah apa Kita bagi dia biskut nak. Mana ni? Kita beli set pemadam ni. Berguna buat Fizi. Sebab dia selalu pinjam orang punya. Betul.